Okey gang, bertemu lagi di channel Kebun Melayu. Okey, hari ni kita bersihkan kebun. Kita bakar daun-daun ranting kayu. Kat sini banyak nyamuk, so kita pun bakarlah sampah-sampah yang ada ni. Kita buat asap supaya dapat mengurangkan nyamuk. Okey guys, kita buat tanaman integrasinya dekat celah-celah pokok-pokok ni. Kita tanamkan dengan pokok nenas. Okey, ada nenas Yankee, nenas MD2. Kita tanam dekat sini. Okey guys, inilah dia persekitaran kebun yang ada dekat belakang rumah. Okey, ni pokok nenas MD2 kak? Nenas Yankee. Okey guys, kita cantas sikit. Dahan-dahan ranting-ranting pokok yang dah rimbun sangat ni. Okey guys. Okey, ini pokok manggis. Ni anak-anak pokok kayu yang ada ni kita kasih bersih. Kita cantas. Okey, ni Adam. Ini Maklin, tadi Maklin. Okey guys. Inilah dia pokok nenas. Campur-campur semua. Ada MD2, nenas. Nenas gandul lah. Nenas Yankee. Okey lah ni. Ini dia orang kuat. Kakak. Kita masuk kat channel kita ya. Channel Kebun Maya. Nanti kita share link. Okay gang. Ini kita dah bersih yang tadi. Tengok ada buah. Okay, ini nenas MD2 tak laku. Ke ataupun nenas Yankee. Anak-anak pokok banyak dah naik ni. Okay, kita tengok ada tak buah dia. Okay guys, anak-anak pokok pun dah sama naik. Okay, ni ada lagi celah-celah semak ni. Okay guys. Okay, sini banyak anak-anak pokok dia. Okay, nanti kita boleh tanam balik ni anak pokok dia ni. Oh, ni nanti kita buat benih. Okay guys, inilah dia persekitaran dekat kebun nenas yang kita buat dekat belakang rumah. Okey, ni kita dalam proses nak bersihkan semak-semak ni, nak bersihkan anak-anak kayu. Ni kita dah potong sikit, kita dah bersihkan. Okay, kita buat sikit demi sikit lah. Okey. Okey guys, ini pokok ubi. Ubi ni ada isi ni. Ada satu lagi jenis ubi, tu ubi pulut yang daun dia halus. Okey, ini nanti kita akan bakar lah. Hasil daripada tanah bakar nanti kita akan buat baja. Letak dekat pokok nenas. Baja organik. Okey, cuaca pun nampaknya baik. Okey, ni pokok apa ni? Pokok nangka. Pokok nangka. Oh, ni ada lagi pokok nenas. Banyak ni. So kita nak bersihkan lah sikit demi sikit. Okay, hari tu kita dah harvest nenas. Oh, dah tak ada nampak. Okey guys. Okay, nanti kita akan cantas lah daun-daun kayu ni. Semak-semak ni nanti kita akan bersihkan. Nanti kita akan taburkan dengan baja tanah bakar tadi, baja organik. Okey guys. Sambil-sambil kita buat kerja tu, kita lepak kat bawah pokok ni kan, healing-healing kan. Memang cok memang best. Okey. Tengok sekitaran dah bersih. Alhamdulillah, nyamuk pun dah kurang. Okey guys, ni nak lepak bawah pokok santai-santai pun boleh kan. Nak bakar-bakar buat piknik kan. Okey gang. Jumpa lagi, nanti kita akan sharekan video dari masa ke semasa. Okey gang, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.